Tak malu ke muka macam ni? Hodoh, ha? Busuk apa semua? Tak bang, saya lagi malu kalau muka macam ni. Pelawak. Okay, sekarang ni aku nak kau jalan tik. Dia bawa ikat. Jalan tik, saya tak pandai bang. Abang buat contoh dulu. Buat contoh dulu jalan tik. Bang. Sampai mana? Bang, saya malu tengok itik ni bang. Okey, jalan monyet. Jalan monyet macam mana? Tawak. Tak tahu. Okey, aku tunjuk. Gagal lah bang. Buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Bang Anton dan Devi yang nanti cerita. Oke. Indoriek TV. Hari ini kita lihat sepatu reunion lagi ya. Oke. Sepatu reunion live 2020 ini minggu ketiga. Gue kita kemarin minggu ketiga. Pokoknya ini tajuknya gitu, nggak tahu ini episode berapa nggak tahu ya. Tapi ini tajuknya minggu ketiga. Cuman beda, yang kayak kemarin beda. Ceritanya juga beda. Semuanya beda ya. Langsung aja ya guys ya, kita lihat ya guys ya sepatu reunion yang satu ini. Yuk. Indoriek. Penat. Kok ya. Ada jam pula. Dah pukul 11 lebih. Mana cucu aku tak bangun lagi ni? Virgon! Jadi kaki. Virgon! Siapa cuma juga gara-gara? Virgon. Siapa yang datang pagi-pagi kita mengganggu tidur ni? Jadi Virgon namanya. Kau nak apa datang? Aduh. Kau nak apa pagi-pagi datang? Ini rumah aku lah. Aku atuk kau lah. Dia tak malu nak mengaku atuk kita pula. Ini rumah siapa? Siapa yang tidur dalam bilik? Siapa tidur dalam bilik? Awak duduk kat depan ni, tak lalu menyinggah sama orang. Kau ni tak bangun lagi, mamai lagi ni. Aku memang tidur kat sini, cuma biasanya aku bangun awal, kau bangun lambat. Siapa suruh bangun lambat? Siapa suruh ngawal? Nampak? Kalau bangun lambat biasanya siapa? Owner rumah. Bangun awal kan? Bukan owner rumah. Ni siapa ni? Engkau kalau cakap dengan mulut tak jalan. Engkau ni engkau kalau cakap dengan mulut tak jalan. Ini atuk. Kalau taklah, saya tidur kacau-kacau baru pukul berapa? Saya ni menggambarkan hidup sihat. Saya kena tidur 6 jam. Sekarang baru pukul 8. Sekarang baru pukul 8 ni, nak kena kejut kenapa? Dah pukul 11. Pukul 11. Kenapa sini pukul 8? Siapa alihkan? Siapa yang alihkan? Aku tikam juga kau ni Alang. Kau asal bangun lambat? Malam tadi orang ada gotong royong tadi, malam tadi. Daripada besok lepas gotong royong. Alah, orang punya suka lah. Atuk ni apa hal tu? Kau dengar sini. Orang kampung semua dah bercakap pasal kau sekarang ni. Dah bercakap pasal kau tau. Baguslah orang kampung bercakap tentang saya. Sebab dua tengah pilih saya untuk jadi ketua kampung. Kau dah pentak sekali kan, geram je aku terkampung hanggup. Malah lah, atuk ni memang jenis yang tak sayang cucu lah. Orang cakap benda yang buruk pasal kau. Bukan cerita baik. Tok, saya ni biasa tengok orang lain ada atuk, ada cucu. Atuk sayang cucu. Ini atuk jadi apa ni? Tak sayang cucu, marah-marah hari-hari. Semua benda yang saya buat salah. Saya pergi merompak salah, saya pergi kacau nak tangga orang salah. Contoh yang kau bagi tu pun dah salah. Merompak kacau nak tangga. Habis saya nak buat apa? Saya bukan ada kerja. Tahu pula tu. Carilah kerja. Bosan lah dia ni. Tok, kalau atuk tak suka saya, hantar saya balik kampung. Alah. Kau nak tidur lah. Tok, saya rasa saya ni ada ayah lah tu. 19 tahun saya hidup, takkanlah tak ada ayah. Kalau ada bapak macam kau ni pun dah bunuh diri, tapi ada anak macam kau ni. Tak payahlah, atuk lah tak sayang saya. Atuk tak sayang saya. Bimbang betul sama ke cucunya.
Siapa yang menumpak siapa ni? Assalamualaikum. Oh, Mirkan. dia yang ganti Pak Ia kayaknya. Mirkan. Vigo. Mirkan. Engkau lagi. La ilaha illallah. Tu, aduh, aduh, apa khabar tu? Tu. Kamu buat kecil manis dah. Semua tu. Lawa ni nak jana tu. Kau tak payah puji-puji aku kan. Aku tahu nak hidup aku. Susah baju aku. Aku sibuk asal. Kau tak nak aku ni. Dengan rambut macam kena karen. Dah. Mirkan ada, Mirkan. Dah kon. Saya dengar tu ada tadi bergaduh-gaduh tadi Mirkan ada. Panggil dia. Alah. Kau jangan kawan lagi dengan anak cucu aku. Dengan cucu aku kau jangan kawan lagi. Pasal kau lagi ada jahat, betul tak? Kau bergambus kan? Alah. Kau bergambus kan? Alah, panggil Mirkan takkan nak keluar dengan aku. Kan? Mengentak. Sudah protes tu. Dah lah Oscar, kita pergi jalan lah. Malah habising aku ni tak apa. Kau sana, basikal kau sana. Dia bawa basikal ni, bukan basikal dia kat sini. Balik awak. Kenapa tak ke jalan? Depan. Pendek betul. Itu belakang. Kenapa dia? Siapa alihkan? Biasa ke depan je. Dah lah Oscar, kita Kau dengar lah layan orang tua terkutuk ni. dah elok lah tu. Dah macam buruk sarkis. Kon, trek tu. Pendek betul tu. Alah. Aduh. Aku kesepian lah dekat rumah tu. Tak apa-apa, aku kongkong hidup aku. Alah, kau aku cakap kau kena lari daripada rumah. Kau jangan duduk dengan tua tu ah. Tak boleh ah. Dia tak habis makan kau aku tengok. Aku datang. Itu atuk aku. Aku je boleh hina dia. Ya. Engkau orang luar. Ya tahu. Alah. Mulut kau busuk Kau ni Habis gigi tak ada takkan belum wangi. Tak ni. Ni Gon, aku cakap kau Gon. Aku rasa baik kau cari bapak kau. Atuk kau dah tak sayang kau dah tu. Aku rasa kau mesti anak orang kaya. Ha? Betul. Aku nak orang kaya? Orang kalau muka macam kau mesti memang orang kaya. Kau tengok muka belum berubah. Orang kaya dia boleh letak duit tu kat muka. Bapak kita orang kaya. Baru 2 minggu bersama. Macam-macam kutuk aku Ada betul. Alah Gon, cari bapak kau Gon. Kalau kau kaya aku jadi PA kau. Tua, aku ingat memang bapak aku orang kaya. Aku kena cari bapak aku yang betul. Atuk aku bukan ada apa-apa pun. Atuk aku tak ada apa-apa pun. Betul. Dia apa? Entah tu kau Aku geram ni. Ini bukan kau orang gila tu ke? Kasih dah nak mak kasih Apa tanah. lagi? Aku dah marah ni. Lantar dia. Lantar dia. Berapa? 19 tahun umur yang ini. Lapa. Woi, sedap je suara dan tak kuat. Eika Farhan Hawa. Abang sebenarnya tak ada selera tengok awak bertambah tu masuk ke dalam ni. Ni, Abang Ustaz nak minta air apa? Ikan blind dia. Apa dia? Nak minum air apa? Benda ni pick up ni. Abang. Bingung dia. Abang kalau datang kedai ni, abang mesti bawa kompos, awak tahu tak? Kompos. Kenapa kompos? Sebab bila abang tengok awak, abang macam hilang arah pula. Oi, kemain lagi. Tadi nak air apa? Abang dah kenyang nak keluar ini. Bagi teh was lah, teh was. Masuk buku 35 lagi lah ni. Yelah. Takkan nak masuk buku nikah kita pula. Okey lah. Siapa ni? Kejap. Jadi siapa ni? Jamal.
Jadi orang gila dia. Bau macam lori sampah ni. Assalamualaikum. Bang, cuba abang diri kejap bang. Waalaikumsalam. Saya nak tengok abang diri kejap. Saya rasa abang ni anytime budak dah jatuh bawah tu. Aku nak makan. Boleh tak kau belah berambut kat tempat ni? Kau tak ada tempat lain ke? Ha? Dah, tapi saya pun lapar bang. Saya perut kosong. Mana yang lapar? Tunggu orang Kau nak makan. Bang, jangan jerit-jerit bang. Budak tidur bang. Budak tidur. Bang, jangan pegang bang. Kau jangan. kalau aku dapat aku Jangan bang. Muka dah lah macam tu. Apa Sifu. Aku tengok. Macam muka Jackie Chan dengan cikgu. Bang. Sifu Dragon Master tu. Saya nak makan bang. Jangan bang, pakai geda abang, pakai geda abang. Perutnya. Nak makan sikit. Saya nak makan abang. Abang. Makan. Mana? Kau nak makan mana? Ni. Hawa tahu siapa nak kuliah Abang Jamal kan tak mengalah. Tak baiklah buat macam tu. Tadi nak makan bagi ada makan. Abang Jamal, Abang Jamal tunggu kejap Hawa buat kain untuk Abang Jamal Janganlah, tak baik. Mana ada? Untuk pula buncit. Oh, kau nak makan Jangan ni. Kau campur ni. Makan. Aku nak tengok makan. Makanlah. Baca doa dulu bang. Orang gila pun pandai baca doa. Tuh isinya kayak gitu. INGO. Masih bungkus. INGO. Kau doain itu. Dia bingo. Miau. Tapi. Makan bang. Makan. Dah lama dah nak makan ni. Makan lah. Pedas. Rasa nasi bang. Pedas tak? Pedas. Pedas ya. Air. Makan. Minum. Makan. Apa? Bang, saya memang suka kuah. Dibuli sama dia. Saya memang suka kuah. Tambah lagi. BINGO. Jangan buat saya macam ni bang. Aku memang suka bully kau. Bang. Aku memang suka bully kau, kau tahu tak? Bang, jangan abang. Bang, jangan bang. Sama. Bang, Jadi itu bapak. Masa bapaknya muda. Alah, tu jangan masuk campur tu. Saya memang mengang dengan dia daripada toy. Sabar. Kau ni kenapa? Muka dah buruk, perangai dah buruk. Apa ni? Saya jangan nak campur dia masing-masing. Kau nampak ni? Dia pun manusia tau walaupun dia tak betul. Kau berambut. Kau pakai tak lain. Kau berambut. Pulang aku tuang kau. Dapat dia dah. Bah! Tak pandang. Tu mana nak pergi tu? Tu masuk buku. I love you. Lagi. Lalu nanti saya macam ni. Sabar. Bagi air. Jamal, nak? Air. Jamal, kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Ilah. Makan. Saya tadi makan semak, dia tuang air. Tiba-tiba rasa macam makan singgang. Ini Abang Jamal, yang baru. Sabar. Ini Abang Jamal. Dah hidup saya hari. Dah. Sabar, Abang Jamal. Ni, pasal tadi. Tak nampak. Susah betul nak kawal kau ni. Ya Allah. Abang Jamal, nak tanya sikit. Ya. Makan. Abang Jamal, dah mandi ke belum ni? Nak buat apa nak mandi? Yelah, kenalah mandi nak buang kotor-kotor kat badan tu. Ada orang yang mandi tu badan dia orang kotor, badan abang bersih. Awak dah mandi ke? Awak dah mandi? Kesilah. Wangi kan ni? Dah mandi lah. Itulah sebab badan kotor tu kena mandi. Kerana apa? Aduh, abang kalau ada awak tak saya makan lah. Alah, ya ke? Tak boleh makan ni.
Nak makan. Awak Bas tangan, dulu baca bismillah. Letih. makan. Dah. Jangan lupa baca Dah, awak? bismillah. Awak masuk apa? Tak payah layan dia sangat. Dia gila tapi nafsu orang. Boleh la ilaha cepat. Dah Mal. Basuh tangan. Ya, Mal, basuh tangan bukan pakai air ni, Mal. Ini air minum. Saya dah basuh tangan. Lepas tu saya nak minum. Ini. Mal, bebasnya kau minggu ni, Mal. Mal, sabar Mal Budak-budak tu memang macam tu, Mal. Dia cakap saya gila. Ya, Mal, kau tak gila, Mal. Yang gila dua orang, Mal. Tak, saya gila. Oh. Saya gila. Ya, kau gila, Mal. Kau gila, Mal. Ya, Mal. Sabar, Mal. Apa hidup saya Ya, sabarlah, Mal. Dah, Mal. Sabar. Mal, kau sebenarnya, Mal, macam mana nak cakap ni, Mal? Mal, kau tak ada cita-cita ke nak jadi apa ke macam orang lain? Kalau Allah beri hidung kau, Mal. Pakai macam rumput pun tak habis ni, Mal. Mal? Saya rindu ayah saya. Iya ayahnya. Kayaknya anaknya yang Sabar, Mal. Ada tu, ada rezeki, ada Bapaknya jodoh jumpa Suib. tu. Ya. Alah, mati aku. Kau memang tak boleh nampak perempuan, Mal, Dia pasti kerja tu. Dah mati kegelam, tak tahu nak buat apa dengan air ni. Atuk ni, lupa nak cakap. Ya, Ayah tak- kisalam. Ayah kisah. Oh, ayah ni kan dah balik bila balik umrah. Minggu depan Atuk. Oh, minggu depan. tak- Ayah tahu tak kita kau bawa air je. Oh, balik minggu depan balik umrah. Nanti jumpa dia dekat Kisalam. 6, 25, 24. Apa tu? Nombor ke? Tu dah tinggal 21, 20. Orang tak tahu benda tu. iya kayaknya kan ya. Hari ni Kayak Anaknya. baik group ketebak saya. mesti cakap dengan Atuk pasal ayah. Assalamualaikum. Dan sudah. Waalaikumsalam. Atuk. Sampai ke hujung kampung tu dengar suara melalak. Apa kena saka? Kenapa? Sedap kan? Kena kasut. Tok, saya hari ni Tok, saya mesti nak kena tanya Atuk habis-habisan. Sebab semalam Oscar beritahu saya ni Siapa Oscar? kawan saya yang badan besar tu Oscar nama. Muka macam tu Oscar. Muka macam tu nama Radioka. Atuk jangan cuba buat lucu. Tok, saya nak tanya Atuk sekarang ni. Betul ke yang ayah saya masih hidup Tok? Betul kan? Betul kan? Kalau dia mati, mana kubur dia? Kalau mak memang dah mati, memang ada kubur. Ayah, kenapa senyap semua ni? Ya, bagi tahu saya keadaan yang sebenarnya ya. Saya dah tak boleh hidup. Ayah pula, Atuk. Mana ayah saya? Saya nak tahu mana ayah saya. Saya hidup dengan ayah saya tu. Bercakaplah. Memang ada. Memang. Apanya memang? Mana? Cakaplah tu. Mana ayah saya mana? 19 tahun tak beritahu saya. Takkan saya nak 19 tahun. Takkanlah Atuk jumpa saya dekat tepi sungai. Orang lah Kok dia nggak pakai apa itu orang? Takkanlah macam tu. Ayah kau memang ada. Ayah, habis tu Ya mana karena ayah? gila Mana ayah? itu. Ini Dia apa? tutupin apa gimana? Iya ditutup. Ini apa? Baju apa ni? Baju untuk siapa? Ini bukan untuk engkau lah. Ini bukan untuk Tok, selama 19 tahun Atuk tak pernah beli baju saya. Ini baju siapa? Ini untuk siapa? tak cukup ke baju kau curi. Atuk memang tak sayang saya. Atuk memang tak sayang saya. Kau ni kuat. Kalau Atuk sayang saya, takkanlah Atuk buat macam ni. Kau ni main kau hancur tu. Ha? Atuk yang kurang ajar. Atuk yang kurang ajar saya. Selama ni saya terbang ambing di lautan pantai. Dah hanyut kenapa tak lemas dia senang mampus? Kesianlah saya tu. Saya mendambakan kasih seorang ayah. Tak payah nak dambah sangat lah. Habis Atuk tak nak beritahu mana ayah saya. Dah, kau pergi masuk dalam. Itu bajunya untuk itu Jamal Tak tu. apa. Tak apa kalau macam gini Atuk memang tak apa. Memang tak apa. Nanti Kalau saya kau nak cari boleh siapa ayah kau saya. bagus. Dah rambut Dah semua senyap pula dah.
Iya, mau ngasih ke Jamal. Susah pula pakai slipper ni. Itu sepeda. Kayaknya Sueb. Pendek tuh sepedanya. Kenapa dia gila? Kayaknya dia kan istrinya mati kayaknya jadi gila. Ya kenapa dia ingin? Mal. Itu kan bapak. Macam mana aku nak beritahu anak kau, Mal? Bahawa ni bapak dia. Huh? 19 tahun dah, Mal. Benda dah berlalu, Mal. Tipah pun dah meninggal, Mal. Dia kalau hidup tak nak tengok kau keadaan macam ni, Mal. Mak kubur rumah, mak kubur. Man, bangun nak? Man. Baca dah apa-apa kat saya ke? Siapa ni? Man, tak sampai hati tengok keadaan macam ni, Man. Kau mungkin tak kenal aku ni bapak kau, Mal. Tapi jauh dari sentuh hati aku. Aku nak tengok kita keluarga bersama kembali, Mal. Aku tak tahu nak cakap 29 Mal, sudah dalam kira prompter, Mal. Elok orang kat rumah tak tahu jadi tahu, Mal. Mal, Jangan, pakcik. panggil abah ni, abang kau, Mal. Ya, tak apa, Mal. Mal, ni baju, Mal. Pakai, Mal. Dah lama tak salin ni. Alah, pakai, Mal. baju ni ada kenangan. Ini dulu beli kan. Ini beli lepas tu. Dia mati ke? Iya kan? Kau ingat, Mal? Gila gara-gara Bini kau mati bini. betul, Mal. Ingat, Mal? Tipah mati masa belajar. Tipah tak mati. Tipah. Dah lupa balik. Tipah tak mati. Tipah tertipu. Bukan. Mal. Ini siapa? Jangan duduk nanti susah bangun. Jangan duduk. Mal. Anak jangan. Mal, sebenarnya, Mal, kau ada keluarga, Mal. Ada anak nama Virgon. Ingat tak Virgon? Virgon. Tipah isteri kau mati melahirkan Virgon. Oh, mati melahirkan. Semua api. Banyak. Semua api banyak. Biasa datang malam bawa api yang ni siang. Mas, pakai baju ni. Tipah. Tak, bukan tipah. Saya ni bapak kau ni bukan tipah. Bukan, Mas. Jangan apa pakai baju. Kenapa macam pernah dengar nama Tipah? Mat, Tipah tu isteri kau dulu. Dah 19 tahun tinggalkan kita, Mat. Dia pun tak nak tengok kau hidup, dia tak nak tengok kau kadang. Seko lagi. Patutlah mak kaki sakit, semua ipoh, Mat. Anak saya pernah ada anak kan? Dah ingat. Anak nama huruf V depan. V. Ben jenazah. Ben jenazah. Anak saya tak ada. Saya cuma ada bini. Bini saya. Tika apa tak tika ini? Tak. Mampu macam ni, ingat mampu macam ni. Nak pakai baju ni. Tukar baju. Lepas tu makan makan. Ingat tak dulu suka makan? Yang bijak katil saya ni. Oh, ni katil. Sorry. Duduk boleh. Alamak, susah nak bangun. Duduk. Susah nak bangun. Ayat. Wah, kita tak sudi je. Duduk juga ni. Bagi tahu awal-awal, kalau dah terlajak, bagi tahu saya U-turn. Tipah. Bagi makan pakai manti
Nanti suruh datang pergi rumah kita Mak nanti kita duduk sama. Tak mana boleh. Takkan banyak-banyak rumah sana tu nak bawa sini. Rumah sini kecil je. Bukan nak kita pindah sini. Kau ikut balik. La ilaha illallah. Kau ni. Saya tenang kat sini. Saya aman. Saya kat sini saya tak ingat siapa-siapa. Kau gila memang macam tu. Tak ingat apa. Kasihan betul. Tapi bapaknya masih. Kenapa nggak tahu di rumah aja? Namanya gila. Aku dia pergi-pergi. Masa harus di rantai? Cumi. Jangan lebih. Ayah. Lambat datang hari ni? Apa? Lambat datang kedai awal hari ni. Hawa, apa menu yang ada ni? Menu hari ni nasi. Nasi apa tu? Nasib baik lawan lelaki orang. Kalau tak kita lama dah try. Sorry. Dia try kita Oscar. Dia tak tahu kita siapa Oscar. Hawa, apa ni? Abang punya buku 5 masih ada kat sini ke? Oh, buku 5 ada? Kenapa? Ada. Abang yang nak tukar buku lain lah. Tukar buku apa? Buku nikah kita nanti. Sama kayak gitu kan. Oh, ya ke? Nanti dia nak jual kita. Oi, ada ya? Dah apa makan lah. Dah lama tak makan dah ni. Bagi saya sehelai mi goreng. Sehelai mi goreng. Ada. Kan cakap menu dia hari ni nasi lemak je. Dia penat nasi awak lemak buat je. makan ya. Ya. Kau tak nak order? Tak apa lah. Makan ni lah sekali lah. Boleh Tak tak apa. apa. Mana? Ayah dah balik daripada umrah? Dah balik dah. Yang pergi pekan kejap. Oh, pergi pekan. Ni nak order apa ni? Air apa? I love you. Air macam biasa lah ya. Air macam biasa. Masuk buku 35 jugalah. Ya. Okey. Makan. Boleh. Buat air je ya. Boleh. Kau tak kenyang kan tengok muka dia? Aku kenyang tengok muka dia. Jalan kau ni melebih. Nah, dia sudah pakai baju tu, nanti dilihat sama ikut bajunya. Anaknya sendiri. Siapa suruh datang sini? Aku nak makan. Aku dah banyak kali yang beritahu. Jangan datang tempat makan. Saya nak makan. Saya lapar. Aku peduli apa kau lapar? Alah. Bawa datang ni lah. Wirgon. Bawa datang ni lah weh. Wirgon. Bawa datang ni Pak. Kau pergi sana. Saya nak makan. Kau pergi sana. Kau pergi sana. Kau pergi sana. Saya nak makan, Pak. Kau pergi sana lah. Kau pergi sana. Pak, saya nak makan. Tak ada komentar lain ke? Kau tolak je. Benda lain pula. Aku tunggu berapa musim? Berapa musim aku tunggu kau? Melawan. Aku tak nampak kau ni. Aku tak nampak kau ni. Aku sepak muka dia, bibir yang goyang. Lagi. Lagi buka kan. Bang, jangan. Rambut dia nak potong. Rambut dia nak potong. Sini. Mana macam baju baru lah. Kau tak pasal? Bang, jangan kira-kira. Ini baju atuk aku pegang semalam kat rumah. Atuk kau. Asal kau ada baju Bang, ni? dia bagi saya. Jangan bang, dia bagi saya. Takkan dia suka bagi kau? Aku gerak, aku koyakkan baju kau. Anaknya sendiri tu. Dia nggak tahu. Nanti nggak diterima. Ketiak saya nak pakai ketiak saya tu. Kau buat ni. Kau buat lawak. Okey, kau bawa lawak. Kalau kau tak nak kena bulian ni, kau bawa lawak. Saya tak kelakar bang, saya handsome bang. Okey, buat magic. Kalau kita buat magic. Magic. Apa magic kau nak buat? Apa magic kau nak buat? Abang tengok Tapi janji jangan pukul saya Tak. Kalau betul jadi magic, aku tak pukul. Apa? Nampak? Apa dia? Apa yang hilang? Apa dia? Apa yang hilang? Pak Ya. Pak
Payah hilang. Payah hilang kan? Kau ni, kau nak marah aku. Kalau tidak, Tapi betul kan payah hilang kan? Aku gerak. Kau minum air ni, kau minum air ni. Sudah bang, macam lebih sangat bang. Aku nak huling kau. Kau tak minum. Kau tunjukkan macam mana cara dia minum. Aku dah minum tadi, aku minum lagi kali pasang kau. Tunjukkan, dia tak reti. Teni. Macam mana? Pandai buat. Kau nak pergi mana? Minum. Kau tahu kan aku dah main gym sekarang ni. Jangan bang. Minum lagi bang. Kalau kamu tahu ke? Abang fikir abang punya gym je bang. Siapa ini? Bintang tamu ni. Bapaknya tu kan bapaknya. Chef Wan. Itu bapaknya cewek. Iya. Kampung pada kau. Bapak yang cewek tu. Aku ni kan menyaga ni. Yang kau duk bully. Ni si Tongong ni. Lapor lagi semalam aku sebasuh. Sebab kau ni aku satu hari gatal buntut. Kutu. Sama dapur tu semua sudah. Ni siapa nama tak tahu tiba masa. Kau ni kan bully tak sudah-sudah. Memang kau ajar. Bapak kau tak ajar kau kan? Alah dia ni bising Tu dia. Blocking Okey. Oscar. Kau balik sekarang. Pukul. Swing dia. Banyak ni. Jangan masuk semua. Ini orang. Balik. Alah kecoa ni. Tolong carikan ketiak saya tadi. Dah dah kutu ayat oleh tua aku. Macam mana? Ketiak saya tadi dia koyakkan. Kau tak? Haji. Ayo, kau tengok punya kau ajar anak kau ni. Kau tak ajar ke? Kecil-kecil kerja siap bergaduh je. Sabar, maksud kamu? sabar. Aku jaga. Tak cari duit. Satu hari. Lepas tu ada hati nak buat anak aku pula. Kau tengok. Kau tengok rupa dia. Ada hati. Masuklah. Ada hati nak buat anak aku ni. Sabar je, sabar je. Dan sabar je. Muka kau sikit gerak dengan dia tau. Sabar je, dah keluar bibir tu jauh dah pergi dah tu. Sabar. Sabar je, Siman. Atuk, saya nak tanya Atuk, ini asal dia pakai baju Atuk, entah-entah dia curi kat rumah kita tu. Dia orang gila ni memang dah tak rotak agaknya. Kau dengar sini. Aku tak dapat dia lempang kau okey. Sini. Atuk saya balik kampung tu. Kau tahu tak siapa yang kau sepak yang kau kerjakan tu siang kau siapa tu? Dia orang gila. Kalau saya tak boleh tengok muka dia. Kalau dia gila, kau pun gila sebab dia tu bapa kau. Dia daripada kau tak darah dia. Dia tu bapa kau. Kau tengok muka kau sama. 19, 18, 17. Apa lagi kau cakap? Saya tak nak terima kenyataan ni. Apa ni? Takkan itu bapa saya. Jom. Belum mati. Ayah. Tok. Dia bapa. Atuk betul ke Tok ni bapa saya Tok? Takkanlah macam ini Tok. Kenapa ni? Tak nampak ke tengah sakit dada? Tok, dia bapa kau setan. Takkanlah macam ni Tok. Tok, dulu masa nak melahirkan kau, mak kau meninggal membuatkan dia jadi gila macam Lagi beko lagi. Aduh. Terus gimana itu jadinya? Tahu. Penghujung rindu juga. Bisa saja. Belum. Pening dia ni.
Anak lah, bapak lah, macam mana satu tadi. Aku gila ke dia orang gila? Dia gini. Dibuli lagi. Aku itu hari kat warung tak patut dengan kau. Apa ni? Batak sering-sering. Tak, kau ni sekarang ni aku nak tanya. Kau orang gila kan? Kan? Kau tak malu ke muka macam ni? Hodoh, busuk, apa semua? Tak bang, saya lagi malu kalau muka macam ni. Pelawak. Sekarang ni aku nak kau jalan tik. Dia bawa ikat. Jalan itik saya tak pandai bang. Abang buat contoh dulu. Jalan itik dah. Buat contoh dulu jalan itik. Bang. Sampai mana? Bang, saya malu tengok itik ni bang. Okey, jalan lain. Jalan monyet. Jalan monyet macam mana? Tawak. Tak tahu. Okey, aku tunjuk lagi. Dah lah bang. Kuat. Sekarang ni siapa? Boleh siapa ni? Tak pandai bang. Jangan bang. Tak kena lagi. Genggam kuat. Aku kalau tak pukul kau satu hari, anak dalam tak boleh tidur. Oscar di La Hoya. Oscar di La Hoya. Birgal kau sampai kau. Aku nak pukul dia separuh. Aku nak kau pukul separuh je. Kau tak nampak apa yang aku tengah buat ni? Kau tak nampak aku je? Ini bapak aku. Ini bapak dia aku terima yang ni. macam kaya tu. Inilah bapak aku. Yang Kaya kaya. tak bapak aku? Kalau bapak kau miskin macam ni, kita pukul dia apa lagi? Bapak aku. Kau jangan lebih. Inilah bapak aku yang aku rindu selama ni. Dia gila ke? Dia apa ke? Dia bapak aku. Faham tak? Engkau kena bertobat. Kau kena pulang ke jalan. Kau tak pandai. Jangan pandang rendah pada orang gila. Kadang-kadang dia tengah gila mengenal Tuhannya. Wih. Sakit tu. Ayah. Jangan apa-apa kat pakcik nak. Tak ada nak apa-apa kan? Ayah, saya minta maaf ya. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf ya. Saya tak ada anak, saya ada bini je. Saya ada bini saya. Ya, selama ni saya banyak buat salah ya. Saya tak tahu ya. Saya minta maaf banyak-banyak ya. Diinjek. Saya ingatkan kenapa ayah sedih sangat. Ya, ampunkanlah saya ya. Lawak dosa lepas. Tahun lepas. Tapi masih lucu ya. Ya, maafkan saya ya. Saya tak tahu yang selama ni ayah. Tak tahu, saya tak kenal. Saya tak kenal. Atuk bagi tahu yang ayah ni memang Hidup saya mengira hari saat 4645. Ya, kita balik rumah. Nanti saya bersihkan ayah balik. Saya potongkan kuku. Saya betulkan rambut balik. Tak nak potong kuku. Nak manicure. Ya. Saya buat pedicure. Rambut saya potongkan elok. Lain semua boleh. Rambut jangan. Tak apa, kita balik ke rumah tu Kita balik rumah tu Matuk mana ni? Sebab dah nampak dah atuk tu. Atuk. Masuk. Cakap surprise. So, surprise tu. Dia langsung. Ini ayah, duduk. Ya. Orang gila semua dia nampak je, dia nampak terus je. Ya. Kadang-kadang orang keliru. Gila ke bodoh. Ya, ayah duduk ya. Duduk. Man, ramai pandai yang satu, tapi satu pandai yang ramai. Ya, ayah duduk ya. Ya, kau balik mah. Ya, atuk, ayah dah balik. Alhamdulillah. Dah lega dah rasanya. Ayah okey? Mak, kejap mah. Ayah okey? Nanti. Bila pula kaki mata. Ayah okey ya? Macam-macam. Aja main aku geram betul. Ayah okey ya? Ayah sakit bang.
Ayah ingat dah, ayah ingat dah. Ini mungkin boleh ingatkan. Boleh pulihkan ingatan kau. Ni ayah. Ni kau. Ni Ni aroma. Aroma. Istrinya Atau- beneran. Kalau ingatkan. Atau anak bapa situ kan. Fotonya itu Sebab sekilas. kalau dia dah ingat kan, rasa tenang. Ayah ingat dia. Ini Virgon. Bila habis sudah. Virgon. Virgon masa ni Virgon dalam perut ibu. Dah ingat? Kenapa tu? Teruknya. makan bapa kau. Ya, ayah ingat ke? Busuk. Ayah ingat dah? Ni hantu. Dari tadi nih. Ayah boleh ingat cepat-cepat ayah. Saya takut nanti tak sempat ingat. Mak, Yang ini dah mati. Kau kena ingat, Mal. Ya. Kau kena ingat, Mal. Mak kau kena ingat. Tipa. Mak. BEDAH. Tipa. Bukan. DIPAH. BEDAH. Atau Tipa. Tipa. ayah dah ingat. Tipa. Ayah, Tipa. jangan dipanggil. Dia dah mati. Nanti datang balik. Ayah. Tipa. Aku rindu kau, Tipa. Ayah. Ya, aku tak ada ayah dan Tipa. Ayah. Tipa. Ayah ingat. Virgon. 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 Ayah dah ingat ayah. Diinjak. Ayah. Maafkan dah Virgon ayah. Virgon. Ampun kau Ya, Virgon. kita nyanyi atau tidur. Mari. Ku tulis. Habis. Ya, itu dia tadi Sepatu Renan Live 2020 minggu ketiga ya guys ya. Ini kalau menurut aku bagus ceritanya. Cuman kalau lucunya kurang. Ceritanya bagus, jalan ceritanya ya. Kalau lucunya sih kurang menurutku. Ya, Cuma ya bagus sih emang. jalan Jalan ceritanya. ceritanya. Oke lah guys, nanti kita lihat lagi ya guys ya. Sepatu Renan yang lainnya masih banyak lagi tahun 2020 yang belum kita reaction, dan tahun-tahun yang lainnya juga masih banyak yang belum kita reaction. Jadi stay tune terus di Indorek TV, dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share, bagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.